untuk ketenangan suami, untuk ketenangan anak-anak keluarganya, seperti seumpama haji dan umrah yang mabrur. Itu bandingan pahala. Itu kita mengurus rumah tangga. Bayangkan kalau kita menjadi arkitek yang bentuk macam ibu kepada Imam Syafi'i, bagaimana hebatnya sehingga menjadi panduan kepada seluruh umat. Ini jariah yang sangat besar. Dan kita ingat sabda Nabi SAW, ada 3 perkara. Apabila seorang itu meninggal dunia, 3 perkara yang boleh menyelamatkannya ke syurga di akhirat. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa daripada anak-anak yang soleh. Jadi insya-Allah anak yang soleh ini lahir daripada keluarga. Jadi sebab itulah insya-Allah kita usaha, jangan putus asa. Allah sayang kepada orang yang sabar. Kita teruskan buat yang terbaik, ikut sunnah Nabi, ikut perintah Allah. Insya-Allah di sana ada sinar. Allah akan bantu keluar kita daripada masalah, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Amin. Seterusnya soalan kedua daripada Nurul. Ustazah, macam mana nak bina Baitul Haraki sebagai ibu tunggal? Ya, okey. Kalau gini, kalau kita sebagai ibu tunggal, kita tengok banyak ibu-ibu tunggal dan sirah Nabi pun banyak. Kalau kita ada anak, contoh kita ada anak yang ramai, ada setengah ibu ni, dia tak nak berumah tangga lagi, dia takut terapai anak-anak. Malah ada disebutkan bagaimana pujian Rasulullah terhadap ibu yang sanggup berkorban kepentingan dirinya demi kerana anak-anak. Dia tak mahu anak-anaknya terputus kasih sayang. Dia tak nak anak-anaknya terabai kerana dia ada keluarga yang lain. Masya Allah, besar pahala. Jadi sebab itulah bagi ibu tunggal yang ada anak yang ramai, yang dia rasa dia lebih tenang untuk dia mengurus anak-anaknya, dengan keadaan sedia ada, dengan keadaan dia sebagai status ibu tunggal, dia mampu mengurus atau terselah. Tetapi sekiranya dia ditakdirkan berkahwin, ada pasangan suami baru yang lebih baik, maksudnya yang bertanggungjawab, yang boleh membantu keluarga, yang boleh terjadi tempat bergantung anak-anak, yang anak-anaknya terjamin tidak teranaya, maka itu adalah lebih baik. Jadi tertengok kepada keadaan, siapa orang yang kalau ibu tunggal, siapa orang, contohnya kalau dia ibu tunggal masih muda, anak kecil dan dia tak mampu, maka mungkin dengan perkahwinan kali kedua itu boleh mengeluarkan dia daripada. Kemudian sebab itulah apa-apa juga yang kita nak buat keputusan istikharah. Kita kena istikharah, solat hajat, minta dengan Allah, ya Allah pertemukanlah, berikanlah kita keputusan yang terbaik untuk duniaku dan akhiratku. Jadi itulah nasihat Allah, terutama bagi ibu tunggal yang untuk meneruskan perkahwinan kedua sekiranya dia sudah ada keluarga. Jadi supaya kita pandai buat keputusan dan bincang juga dengan anak-anak. Jangan kita buat keputusan tanpa persetujuan anak-anak. Sekira anak-anak itu sudah boleh dibawa berbincang. Ya, insya-Allah. Okey, baik. Soalan seterusnya. Aktif rancak kita punya soalan ni. Banyak benar. Silakan. Okey. Bagaimana kalau kita dah selesa bergerak aktif sendiri, jodoh pula tak kunjung tiba. Tak tahu nak usaha macam mana cari jodoh. Ni pun itulah. Terima kasih adik. Kalau memahami, itulah di antara cabaran. Kaklah risau sangat apabila statistik yang dikeluarkan dalam kajian kesuburan dalam negara kita, rupanya kesuburan dalam negara kita ni semakin mengurang. Kita tak dapat, kita lebih kurang 1.7 satu keluarga, maknanya tak sampai 2 orang satu keluarga. Kita akan jadi negara menua. 2030 ni kita akan jadi menua sebab kurang generasi baru, anak-anak kecil ni kurang dilahirkan. Kerana apa? Banyak punca di antaranya kahwin lewat. Jadi perkahwinan ini sebenarnya satu sunnah Nabi. Nabi suruh kita berkahwin. Jadi macam mana nak dapat jodoh? Jadi jodoh yang baik, yang selain daripada kita kena solat hajat, doa. Sebab itulah ke Allah cadang supaya memang sudah ada dalam rangka kita di bawah lajnah pembangunan insan dan kerukunan keluarga, iaitu kita ada unit Baitul Muslim.
Sebab kita nak supaya antara kita ni, sebab antara Muslimat Johor, Muslimat Selangor, Muslimat Kedah, Muslimat Kelantan, mungkin kita ada di kalangan kita ni ada anak teruna, ada anak dara, tapi kadang-kadang kita nak cari jodoh yang baik tu macam mana? Bukan mudah. Saya sendiri pun masih ada lagi 3 anak yang belum kahwin, baru 7 yang kahwin. Jadi bukan mudah kita nak cari pasangan yang kita yakin boleh membimbing anak-anak. Jadi kita kena cari jodoh. Di antara tanggungjawab ibu dan ayah ialah menjodohkan anak-anak dengan jodoh yang baik. Jadi sebab itulah insya-Allah kita aktifkan Baitul Muslim kita supaya setiap lajnah kita di setiap negeri ni ada untuk sama-sama kita padankan jodoh-jodoh. Sebab kalau kita tengok para sahabat dulu, mereka saling membantu bagaimana untuk dapat jodoh yang baik. Kita doakan semoga insya-Allah program kita ni berjaya untuk membantu terutama anak-anak kita yang memang baik, bagus akhlaknya, tapi nak cari jodoh tak ada. Macam mana? Jadi ini kita kena bantu. Jemaah kena bantu insya-Allah. InsyaAllah, ya. InsyaAllah, amin, amin. Okey, seterusnya Ustazah. Okey, kenapa wanita perlu berpolitik ni Ustazah? Oh, Masya Allah. Satu soalan bagus. Ada orang tu, dia kata pula wanita ni pakai duit rumah atau politik. Ingat, apabila kita tidak berpolitik, yang akan menguasai politik adalah wanita-wanita yang sekular. Sebab wanita-wanita yang liberal, mereka juga berpolitik. Jadi kenapa kita yang Muslim, yang beriman, tidak mahu berpolitik? Jadi apabila politik itu dipegang, dikuasai oleh orang golongan yang sekular, yang pahamannya yang bukan pahaman Islam, maka dia akan menguasai politik negara. Politik ni sangat penting dan politik tidak boleh dipisahkan dalam agama. Politik ni sebahagian daripada Islam. Islam ni is our way of life. Satu cara hidup yang lengkap. Dalam politik itu ada rumah tangga, dalam Islam itu ada berkaitan dengan munakahat, perkahwinan. Dalam politik ada berkaitan dengan muamalat, perhubungan kita dengan manusia. Kita ada berkaitan dengan siasah, pentadbiran, semua ada politik. Sebab tu kalau kita baca Quran itu di dalam 114 surah Al-Quran, dalam 6,000 lebih ayat Al-Quran, kita tengok bagaimana Al-Quran itu memberi penjelasan kepada kita. Bukan semata-mata soal ibadah saja. Tapi dalam Quran diceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Dalam Quran diceritakan bagaimana untuk mentadbir, mengurus. Semua itu menunjukkan bahawa besar tugas kita. Apalagi Allah sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahawa kami nak menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardh. Jadi tugas kita ini memimpin. Tak kira lelaki ke perempuan, kita adalah memimpin. Bidang kita berbeza. Mungkin orang perempuan ada bidang, ada hak dia, ada tugas dia. Orang lelaki ada bidang dia. Jadi yang sesuai dengan dia. Jadi sebab itulah kita mesti bersama dalam politik. Kalau kita tak terlibat dengan politik, maka yang akan menguasai politik adalah golongan-golongan jahat, golongan-golongan sekular, golongan-golongan liberal, dan akhirnya mereka akan mengguna kuasa politik kita untuk menghancurkan Islam dan menindakkan Islam. Jadi kita orang Islam wajib bersama dalam politik untuk menjaga dan mendaulatkan Islam, menegakkan Islam, untuk kita menangkan Islam. Sebagaimana apa yang Ustaz sebut tadi, peranan kita sebagai ibu bukan saja di rumah, tetapi kita juga berperanan dalam masyarakat, dan malah kita berperanan bukan setakat dalam negara, malah di peringkat dunia untuk kita menegakkan Islam. Itu besar tanggungjawab kita, insyaAllah. Ya. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, saya rasa cukuplah sekadar itu kan. Untuk saya bacakan soalan, sebab ni kalau kita baca semua nanti akan ambil masa YB lama pula. Kan, jam pun sudah 10.30 malam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk soalan. Jadi Alhamdulillah selesai sudah Usrah Baitul Haraki kita siri yang kedua ni. Terima kasih kepada YB Datuk Hajah Siti Zaila atas mutiara ilmu dan semangat yang dikongsikan, serta kepada semua ahli usrah yang setia hingga ke akhir. Okey, sebelum kita berakhir,
sedikit iklan saya nak bacakan berkenaan dengan untuk makluman Lajnah Pembangunan Insan dan Keluarga Dewan Muslimat PAS Negeri Johor kini sedang mengumpul dana pengurusan bagi menampung kos pelaksanaan program seperti Usrah Batu Haraki, bengkel keibubapaan dan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Bagi yang ingin turut sama berinfak, boleh terus imbas kod QR yang tertera di skrin. Setiap sumbangan kecil atau besar amat kami hargai dan insyaAllah menjadi saham jariah kami bersama. Jadi untuk sebarang pertanyaan boleh je terus hubungi Puan Nur Sakinah Muslim sebagai pengurusi LPIKK di MPNG. Okey, ataupun boleh screenshot siap-siap, mungkin ada nak buat sumbangan pada setiap hari Jumaat ke kan, kita dah ada dah QR. Semoga Allah limpahkan keberkatan atas setiap sumbangan dan usaha kita dalam